Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi bin Muhammad Mokhtar, merupakan pengurus Praspada Iman. Alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan satu program yang dinamakan program Satria Cilik, di mana objektif program ini adalah untuk melatih kemahiran kasar kanak-kanak serta memberi keyakinan diri dan keberanian dalam diri mereka. Ia selaras dengan teori Jean Piaget yang menekankan kanak-kanak ini belajar melalui pengalaman, melalui persekitaran mereka. Praspada Iman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwati binti Muhammad Noor, mengajar di Prasekolah Iman selama 26 tahun. Kami di Prasekolah Iman bukan sekadar mengajar sambil bermain sahaja, tetapi kami juga menekankan nilai adab, nilai-nilai murni dan yang selari berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum memulakan aktiviti pembelajaran, kita mulakan kelas kita dengan solat sunat duha berjemaah, hafazan surah-surah pendek, dan selepas tu kita mulakan aktiviti pembelajaran di kelas. Kami bukan sahaja membentuk kanak-kanak dari segi intelek, tetapi kami juga menekankan pembentukan sasiah dan rohani. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amalin Adika, selaku student intern di Prasekolah Iman. Saya intern dekat bawah Prasekolah Iman selama 4 bulan. Bagi saya, sebagai student intern, guru-guru dia baik, sporty, layanan yang baik lah. Boleh bagi tugas sama, tunjuk ajar. Lepas tu, saya rasa cadangan saya untuk para ibu bapa di luar sana, kalau nak hantar anak dekat sekolah, boleh hantar dekat bawah Prasekolah Iman, sebab persediaan pengajaran yang menarik, yang kreatif, jadi anak-anak tak mudah bosan lah. Lepas tu suasana pembelajaran pun okey. Lepas tu penyediaan makanan, dia macam hari-hari menu yang berlainan, jadi budak-budak tak mudah bosan lah. Lepas tu tempat yang selesa lah, luas, selesa, bersih, selamatlah untuk hantar anak-anak ke sekolah. Daftarkan anak anda di Prasekolah Iman bagi memberi mereka peluang untuk belajar sambil bermain serta membentuk jati diri mereka. Kunjungi kami di Tadika Iman Setipuk, Taska Aman dan Tadika Iman Junior di Kuching Bayang.